Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera dan salam kubang pasu intelligence. Yang dihormati Tuan Ayub bin Ahmad, Pengarah Institut Aminan Baki Syawangan Utara. Yang dihormati Tuan Haji Rosli bin Haji Din, Perdana Pertama yang merupakan mantan Ketua Jemaah Nazir. Yang dihormati Dr. Ishak bin Sin, Perdana Kedua yang merupakan mantan Pengarah IAB Genting Highland. Yang berusaha Syekh Nurul Ihsan bin Hasbullah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pulau Capa dan juga sebagai moderator forum kita hari ini. Yang dihormati Cik Guru Haizam bin Osman, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Ustaz Muhammad Zailan bin Awang Seman, Penolong Kanan Core Curriculum, tetamu-tetamu jemputan, guru-guru barisan AKP, barisan ahli jawatan kuasa PIBG Sekolah Kebangsaan Pulau Capa serta anak murid sekalian. Hadirin dan hadirat sekalian, tujuan kita berkumpul pada hari ini adalah untuk mendengar sebuah forum bicara tokoh sempena sambutan Hari Guru pada tahun ini yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Rosli bin Haji Din dan juga Dr. Ishak bin Sin. Sebelum kita mulakan forum kita pada hari ini, marilah kita saksikan montaj yang telah disediakan sempena Hari Guru pada tahun ini. Aku masih ingat waktu dulu, aku cuma kisah tanpa arah tuju. Kau datang isi satu persatu, huruf jadi kata, kata jadi ilmu. Yeah, cikgu, kau lalui 1000 ragam manusia, di mana kita tak setia. Tanganmu pernah, mataku merah, tapi kau datang juga bawa sabar yang indah. Kertas bertimbun atas meja, nama kami kau ingat satu-satu. Bila kami jatuh tak tentu arah, kau angkat lagi suruh kami maju. Tak semua orang nampak beban yang kau simpan, tak semua orang faham hati yang kau pertahankan. Terima kasih cikgu, terima kasih cikgu, kau tetap di situ bila dunia membisu. Terima kasih cikgu, terima kasih cikgu, nama
sampai kami mampu. Oh, pagi-pagi kau dah berdiri dengan senyum yang kau paksa jadi. Bila kami review, bila kami lari, kau masih pilih untuk ajar lagi. Ada hari hujan masuk serong, ada hari panas menusuk tulang, tapi suara kau tetap tenang. Buat hati kami tak mudah tumbang. Kami mengucapkan saya Uzma Betul selaku ketua pelajar dan saya Muhammad Ahmad Zufri bin Muhammad Dola selaku penolong ketua pelajar mengucapkan selamat Hari Guru Guru Bilara Nadi Negara. Assalamualaikum, selamat Hari Guru Guru Bilara Nadi Negara. Kami selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Yang wakil daripada anggota pengulang pelaksana SK Pulau Sapa ingin mengucapkan selamat Hari Guru pada semua guru SK Pulau Sapa, Guru Bintara Nadi Negara. Baik, bersempena dengan sambutan Hari Guru yang bertemakan Guru Bintara Nadi Negara, saya wakil guru SK Pulau Sapa mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang berada di sekolah Pulau Sapa. Harapkan semoga guru terus berusaha untuk memajukan anak bangsa. Guru Bintara Nadi Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, salam terdidik negara sejahtera. Saya mewakili pihak sekolah Masyarakat Pendidikan ini mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru sempena sambutan Hari Guru 16 Mei 2026 Guru Bintara Nadi Negara. Demikianlah tayangan montaj yang telah disediakan. Tanpa membuang masa lagi, saya selaku pengacara majlis dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Cikgu Nurul Ihsan bin Hasbullah selaku moderator pada hari ini untuk memulakan forum. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Salam sejahtera, salam Malaysia dan Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama dalam satu forum bicara tokoh sempena sambutan guru peringkat sekolah kebangsaan Pulau Capar. Sebelum itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya yang saya hormati Tuan Pengarah AB Encik Tuan Ayub bin Ahmad yang sudi bersama-sama kita dalam majlis forum bicara tokoh guru. InsyaAllah. Sekali lagi saya mengalu-alukan kehadiran dua tokoh yang ternama, yang sangat berwibawa dan merupakan ikon pendidikan, dan dua orang tokoh di hadapan saya telah pun lama bersetara. Tetapi dengan raut wajah yang saya lihat dan tuan-tuan lihat pada hari ini, seperti mereka belum pencen lagi. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya juga mengambil kesempatan dalam ruang pada hari ini untuk mengalu-alukan kehadiran tokoh yang hebat ini untuk anak-anak, putra dan puteri sekolah kebangsaan Pulau Capar. Dengan atuk-atuk, Tok Wan bercakap di hadapan. Beri perhatian, beri fokus. Suatu hari anak-anak akan jadi seorang yang hebat seperti atuk-atuk dan Tok Wan di hadapan ini. Terima kasih juga kepada COE Air Hitam yang menghantar wakil untuk membuat liputan pada hari ini. Alhamdulillah. Saya juga mengucapkan dan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada guru-guru Sekolah Kebangsaan Pulau Capar yang begitu, saya nak kata apa tu Haji? Doktor, mereka bagi komitmen dalam tempoh 6 bulan saya berada di sekolah ini, kita dapat menghasilkan satu penampilan, imej dan satu kejayaan yang besar bagi Sekolah Kebangsaan Pulau Capar. Jadi untuk tidak melengahkan masa, bagi pihak saya sebagai selaku moderator pada hari ini, dengan tanpa membuang masa, ingin saya memperkenalkan tokoh-tokoh yang berada di hadapan kita dalam forum bicara tokoh. Di sebelah saya, yang pertama Tuan Haji Rosli bin Haji Din, merupakan mantan Ketua Jemaah Nazir Negeri Kedah. Sangat berpengalaman dalam bidang pendidikan dan saya tidak berhajat untuk memperkenalkan, menceritakan pengalaman itu panjang lebar. InsyaAllah tokoh ini akan sedikit menyampaikan latar belakang dan juga pengalaman. Seterusnya ialah panel yang kedua, orang yang menjadi rujukan, lebih tepat saya sebutkan sebagai ayahanda saya lah dalam bidang pendidikan, mengajar saya di UUM, sehinggalah saya ingat subjek yang doktor bagi semua A+. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jadi Dr. Ishak Sin merupakan mantan pengarah Institut Aminuddin Baki, Genting Highland, dan juga bekas pensyarah Universiti Utara Malaysia. Jadi pada hari ini saya selaku guru besar dan moderator pada majlis ini mengalu-alukan kehadiran dua tokoh besar dalam dunia pendidikan pada hari ini. Jadi untuk soalan yang pertama, saya nak tujukan kepada panel yang pertama, iaitu Tuan Haji Rosli bin Haji Din. Melihat kepada pengalaman dan kedudukan beliau dalam organisasi yang sangat besar yang memantau warga guru di daerah ataupun di negeri Kedah ini, sebagai seorang mantan Ketua Jemaah Nazir, saya jemput Tuan Haji Rosli bercerita sedikit tentang latar belakang beliau sebagai seorang anak kampung Pulau Timbui yang berjaya menjadi seorang yang hebat ini. Dan pengalaman ini akan dikongsi bersama dengan dalam live kita, rakaman daripada COE Air Hitam dan juga TikTok Sekolah Kebangsaan Pulau Capar.
Dipersilakan, Tuan Haji. Terima kasih pada Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Tuan Moderator, Tuan Ustaz, Tuan Ihsan bin Hasbullah. Yang berbahagia sahabat saya ni juga tok guru saya ni, Dr. Ihsan Sin, orang yang cukup berpengalaman bidang pendidikan, kepimpinan. Yang berbahagia Tuan Ayub bin Ahmad, Pemarah IAB Utara, yang Ketua PIBG, ada sekali, warisan warga pendidikan, khususnya modal insan cemerlang yang ada depan ni. Tanah kita ucapkan, boleh berada di sini cukup berdisiplin. Tanah. Okey. Menyebut tentang sejarah untuk yang pertama, pasal pertama ni, saya akan cerita sikit tentang sejarah sebagai pelajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pusat pengajian tinggi. Kalau di sekolah rendah ni, saya masa umur 6 tahun masuk sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Pulau Timur, tapi menumpang. Menumpang 6 tahun itu, masuk di sini duduk setahun tapi tak daftar nama sebab tak cukup umur. Cukup masuk 7 tahun, pindah ke sekolah Sultan Ahmad Tajuddin, SATS masa tu, sekolah Arab Inggeris. Sana selama 6 tahun. Jadi itulah sekolah rendah yang banyak mengajar erti pendidikan. Apa yang saya dapat rumuskan sepanjang berada sekolah Sultan Ahmad Tajuddin, sekarang dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin, memang sekarang sudah terkenal. Dulu masa belajar di sana, ada dua perkara yang saya rasa sekarang masih lagi ingat. Pertama, budaya kerjasama. Kerjasama baik di kalangan murid dan juga di kalangan warga pendidikan. Yang dapat kita kongsi di sini, kalau sekarang kita nampak ada program rakan bantu rakan. Rakan yang tak faham topik dibantu rakan lain. Sebenarnya di sekolah Ahmad Tajuddin dah berlaku tahun 1998. Dah berlaku walaupun tak begitu ketara, tapi bantu-membantu tu wujud. Maksud di sini, daripada 6 kelas tu, kelas pertama hingga kelas keempat setara pencapaian. Maksud di sini, budak tu walaupun di screening, tapi 4 tu memang kita nampak yang terbaik. Dan berlaku bantu-membantu. Maksud di sini, dan kelas bagi semua subjek, rakan murid yang tak menguasai akan dibantu oleh rakan lain yang menguasai. Dan di peringkat, saya ingat lagi lah masa tahun 5 dan tahun 6. Dah ada pembelajaran terbeza. Maksud di sini, murid-murid yang ada dalam kelas itu, pencapaian potensi mereka memang tak sama. Tak semua menguasai topik yang diajar dalam tempoh masa satu period pengajaran. Ada yang tak dapat nak ikut. Jadi dengan sebab tu, cikgu masa tu berpraktik lah. Maksud di sini dalam masa 30 minit, 40 minit pengajaran, untuk 25 minit pertama pengajaran tu sama pada semua pelajar. Masuk baki 15 minit, pelajar yang dapat menguasai akan belajar tajuk esok. Yang tak menguasai akan ulang balik tajuk tadi. Siapa yang ulang, cikgu tu akan pantau balik kumpulan yang kecil tu. Maksud di sini, pendekatan di sekolah ni berlaku sejak awal. Dengan sebab itulah, kalau kita lihat sepanjang tahun 70-an, 80-an, sekolah ni memang pencapaiannya memang cukup hebat. Encik Dua sedia maklum lah. Hebat. Ditambahlah dengan guru-guru. Masa tu saya ingat seorang lagi guru yang cukup saya kenal dan cukup saya terhutang budi. Nama dia Encik A. Anasani. Guru kelas dan guru bahasa Inggeris. Dia ni saya nampak cukup bagi perhatian kepada murid dia sendiri. Sampai tahap murid yang tak menguasai, dia tak marah. Dia minta tolong bagi tahu kat ayah atau ibu datang ke sekolah. Dan kebetulan ayah saya pula dengar dan dia pergi jumpa. Masa itulah usaha cikgu tadi menceritakan anak pakcik dia sebenarnya bagus. Tapi dia ni dalam apa kerja semua nak cepat. Saya lah. Bila cepat, kualiti letak sebelah arah. Dia kira cepat siap ya. Betul tak kira. Tapi maksud di sini, dia tak tegur depan-depan anak murid dalam kelas. Dia tegur dengan parent yang datang tu. Balik rumah kena. Patutlah cepat semua. Rupanya main cepat siap tapi tak tekankan kualiti. Jadi menunjukkan adab dalam memberi nasihat dah wujud dah di kalangan warga pendidik.
Ini saya nampak kekuatan di sekolah berkenaan. Dengan sebab tu walaupun dah lepas 20 tahun tinggal sekolah tu, hubungan dengan rakan-rakan cukup akrab. Dan kita wujudlah alumni sekolah Kebangsaan Sultan Mahmud. Saya sebagai pengurusi dah. Sejak 2019 sampai sekarang. Dah 4 tahun dah. Jadi masuk di sini kita ada perjumpaan di tiap tahun. Ada jamuan kita buat. Paling konstan 2-3 kali. Dan Alhamdulillah, lebih kurang dalam 100 rakan-rakan tu masih jadi ahli. Dan kita banyak membantu rakan-rakan yang lain. Kita buat lawatan, bagi sedikit bantuan pada yang memerlukan. Dan kita ada pusat tahfiz yang kita kenalikan. Ma'had Tahfiz Al-Quran Islah, MTQI. Yang ada cawangan di Sungai Buloh, Lembah Bujang, Jitra dan juga di Napur. Sebab kita, di kalangan kita ada yang kerja swasta, kerja sendiri, ada peruntukan dan masing-masing bagi dana. Ini saya nampak yang cukup hebat. Maksudnya, impaknya ialah pertama, kerjasama di kalangan rakan-rakan masa belajar dulu cukup hebat. Yang tak mampu menguasai pada yang mampu, yang pandai menolong yang kurang pandai. Dan cikgu-cikgu pula cukup nasi penampilan, adab dan cara bagi nasihat pada murid cukup tinggi tahap dia. Jadi parent pun tak terasa apa walaupun ditegur dengan cara yang sebenar. Jadi menunjukkan dua budaya ni kita apply semasa dalam kerja. Okey. Berbalik pada sekolah menengah. Di sekolah menengah Pulau sekolah biasa. Dia lain sikit. Memanglah budak-budak yang ketegak internet dan langgar peraturan tu banyak lah. Tapi di sini kena pula pada masa tu lebih kepada hal-hal yang melibatkan peraturan dan garis panduan. Kebetulan pengetua masa tu pula Pak Nayan. Kenal semua Pak Nayan macam mana. Tuan Haji Nayan memang cukup hebat dan cukup disiplin. Sepanjang masa tangan memang ada kuatan. Jadi di sini saya belajar tentang peraturan, kepatuhan berdisiplin, hormat guru, lebih menekankan pada adab banyak di sekolah berkenaan. Dan implikasinya masa-masa sambung belajar pengajian di Isi Melaya, saya guna pakai semua apa kita belajar di sekolah rendah, kerjasama, hormat guru dengan patuh peraturan dalam masa belajar di Universiti Melaya. Jadi masa tu saya nampak walaupun kita masuk sebagai pelajar biasa, tapi dengan kepatuhan berdisiplin, ikut jadual. Dan Alhamdulillah pencapaian di peringkat ijazah, dapat kebolehan, sambung lagi diploma pendidikan, dapat distinction cemerlang, kesan daripada amalan yang kita kutip daripada masa di sekolah sebagai pelajar di rendah dan juga menengah. Ada impak kepada penggunaannya semasa di pusat pengajian tinggi. Sebab pusat pengajian tinggi memang masing-masing urus sendiri lah. Bukan orang nak bantu, tak ada siapa nak bagi tolong lah. Tapi kalau dengan adanya amalan tadi, kita pegang dari kerjasama dan juga disiplin peraturan tadi, membantu kita untuk lebih berdaya saing semasa di universiti. Cukup hebat cabarannya. Okeylah, takat tu untuk pusing pertama. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas ulasan yang ringkas dan menarik. Satu pengalaman lah ya yang dilalui oleh panel kita yang pertama, dan insya-Allah pusingan kedua nanti Pak Haji kena ulas lagi cabaran yang lebih hebat. Bagaimana sehingga menjadi salah seorang yang terkenal yang di kalangan warga pendidik dan sebagainya. Biasanya anak kampung yang berjaya. Seterusnya soalan bagi panel yang kedua, Dr. Ishak Sin, orang Kelantan, berasal dari Kelantan. Macam mana boleh popular di Kedah? Jadi sejarah ini kita nak dengar. Macam mana doktor yang belajar di sekolah di Kelantan boleh jadi pengetua, boleh jadi KPP, Ketua Peluang Perkara, Nazir di kementerian, sehingga akhirnya menjadi pengarah dan permustaltin menetap di Kedah. Silakan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengetua guru besar, saya selalu sering bertukar antara pengetua dengan guru besar. Sebab di Malaysia saja yang menggunakan istilah guru besar. Di negara barat dia tetap sama.
guru besar dengan pengetua ni ditetap satu istilah saja di luar negara. Di luar negara, di Amerika, dia panggil principal. Sekolah rendah aku principal. Sekolah menengah pun principal. Di England, dia panggil headmaster. Semua headmaster. Sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Yang saya sering tersasar ni, itulah sebabnya. Jadi, Tuan Moderator, Tuan Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Pulau Capar. Bukan Pangkalan Capar. Pangkalan Capar di Kelantan. Itu juga tempat saya juga tu. Alright. Tuan Moderator, Tuan Haji Ayub, pengarah IAB Cawangan Utara, Tuan yang dipertua PIBG, Tuan panel yang pertama, Tuan Haji Rusli, sahabat lama, para guru sekalian dan anak-anak semua. Alhamdulillah. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya maka pada hari ini kita telah dapat bersama-sama dalam majlis yang gemilang bagi saya. Sebab jarang-jarang orang buat sambutan hari guru seperti ini. Jarang-jarang. Sebab itu saya kategorikan perayaan Hari Guru hari ini yang disambut oleh Sekolah Kebangsaan Pulau Capar adalah bertaraf gemilang. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan sedikit tentang latar saya, latar belakang saya, bukan belakang ini ya. Jangan silap faham ya. Seperti yang telah disebutkan oleh anak-anak tua lagi ni, buat dah. Guru besar. Tapi kalau di guru besar di Indonesia, artinya profesor. Guru besar di sana. So, kalau sekiranya saya kerap ke Indonesia sejak akhir-akhir ini, menghadiri seminar, ceramah dan sekali-sekala saya memberi kuliah di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Anak murid saya, seorang profesor sekarang, Profesor Dr. Ahmad Suryasah, anak murid saya, dia kata, kalau nak jadi guru besar, senang saja. Minta jawatan guru di Malaysia, di sekolah rendah. Suatu hari nanti diangkat menjadi guru besar. Tapi dekat universiti menjadi guru besar, agak sukar. Faham tak? Apa maksudnya? Di Indonesia, guru besar namanya profesor. Profesor ni satu pangkat yang sangat tinggi di universiti. Saya pernah bercita-cita masa sekolah dulu nak jadi profesor. Tapi sampai hari ini pun belum lagi. Tapi orang panggil saya profesor. Tak apalah dia nak panggil, tak apa. Di Amerika, siapa saja yang mengajar di universiti dipanggil profesor. Jadi tak apalah. Hakikatnya di Malaysia, di profesor di Amerika dengan Malaysia berbeza.
Profesor di Malaysia ialah pangkat. Pangkat. Itu berbezanya. Jadi Tuan Moderator, saya nak ceritakan sedikit tentang latar belakang saya. Ringkas saja. Bila saya masuk ke sekolah ini tadi, kali pertama saya masuk ke sekolah ini, saya lihat dikelilingi oleh bendang. Maka teringat saya kepada kampung saya. Kampung saya ialah sebuah kampung permata. Ada satu jalan raya straight, kiri kanan jalan tu ada rumah-rumah. Di belakang rumah tu bendang. Di belakang rumah kiri pun bendang. Jadi kalau lihat pada bendang itu, maka orang menyangka saya orang bendang. Betul, saya duduk berhampiran bendang, tapi saya tak pernah turun ke bendang macam Tuan Haji Ayub. Tuan Haji Ayub ni sekarang ni masih lagi berbendang. Saya tidak. Itu jadi orang heran. Anak orang kampung. Bila saya bersekolah, nenek saya orang kampung yang bila bercerita tentang latar belakang ni, rasa sebab sikit. Sebab saya di kampung itu antara orang yang paling miskin. Bapa saya kerja bendang, sewa bendang, bukan tanah sendiri. Sewa bendang. Dia sekarang dia panggil sewa, dulu dia panggil pawak. Pajak pawak. Maknanya sebahagian akan diberikan kepada tuan punya. Sebahagian saja yang dimiliki. Jadi tanah itu milik orang lain. Nenek saya pernah menyuarakan kepada bapa saya. Dia kata, Sin tu bapa saya lah. Nama bapa saya. Nenek saya panggil pada anak dia, Sin. Aku tengok, saya guna bahasa standard lah. Tak mau guna bahasa tanah. Nanti tak faham. Lorak sana nanti tak faham. Jadi saya ke bahasa standard. Okay. Jim, aku tengok hang ni susah, tak berduit. Ajaklah anak-anak tu. Saya ada tujuh adik-beradik, seorang saja perempuan. Ajaklah anak-anak ke sawah. Ajarlah dia bagaimana mengerjakan sawah. Kita orang miskin, itu saja. Ayah saya jawab kat mak dia, Mak, saya kata, Mak, dia masih kecil. Biarlah dia bersekolah. Tak boleh ingat cerita-cerita macam ini. Berasa, mengapa saya kata begitu? Betapa murninya hati bapa saya. Walaupun dia tidak pernah bersekolah. Dia sendiri pun tidak pernah bersekolah. Tapi dia menggalakkan anak-anaknya bersekolah. Dia tak tahu baca. ABC dia tidak tahu. Tapi dia sangat menggalakkan anaknya pergi ke sekolah.
Jadi sebab itu saya rasa sangat terhutang budi dengan ayah saya, mak saya. Dia kata apa kepada saya? Sementara aku sehat ni, hang pergilah sekolah. Bila aku dah tak sihat, aku tak boleh cari makan, tak boleh cari duit, maka waktu itu hang berhentilah. Itu yang menyebabkan saya menjadi berasa sangat sebab bila mengenangkan keluarga ini. Dan dia terus menggalakkan. Ada orang lain pula yang agak dengki, sangat kerana pak saya tu, bapak saya tu suruh terus saya belajar walaupun dalam keadaan miskin. Ada orang kata apa, dah hang tahu hang miskin, buat apa ya nak sangat anak pergi ke sekolah, nak jadi DO lah. Bapak saya senyap, tak kata apa. Tak ada respons daripada ayah saya dan mak saya. Tapi dia tetap berkata, teruskan belajar. Dalam keadaan miskin ini, cuba bayangkan. Pakaian, uniform sekolah, hanya satu helai saja. Apatah lagi nak beli buku teks. Masa dulu buku teks kena beli. Anak-anak sekalian, buku teks. Sekarang ini diberi oleh kerajaan. Dulu kena beli. Nak beli apa? Nak beli uniform pun tak boleh. Nak beli buku teks. Maka itu saya meminjam buku teks daripada orang lain dan saya salin buku teks itu. Daripada sekolah menengah tu, di sekolah menengah, sebab tak habis lagi. Daripada sekolah menengah tu saya menyalin buku teks. Kerana saya menyalin inilah menjadikan saya salin berulang kali. Salin benda yang sama, buku teks. So anak-anak ni pun tak tahulah. Saya salin buku teks. Cuba bayangkan buku teks tebal macam itu. Buku teks. Saya salin satu. Kalau ada 5 mata pelajaran, 5 buku saya salin. Dan saya salin berulang-ulang kali. Bukan sekali, bukan 2, bukan 3. 10 saya tak pasti. Tapi banyak kali. Menyebabkan saya boleh ingat satu persatu dalam buku itu. Ingatan yang satu persatu ini hadir kerana kita rak. Jadinya. Jadi kalau nak pandai, adik-adik, anak sekalian, rajin-rajin menyalin. Menyalin benda yang sama tak apa. Yang akhirnya dalam SPM tahun 1966 tak lagi kah? Hayya. Saya dilahirkan tahun 1949. Tahun 66 saya ambil SPM dan dalam negeri Kelantan 4 orang saja yang dapat pangkat 1. Itu kesannya daripada menyalin. Menyalin ni lebih berat daripada membaca. Tapi percayalah, ya, kalau sekiranya kita menyalin acap kali, ulang-ulang kali, kita akan berjaya. Selepas itu,
terus masuk ke universiti dan tamat tahun 1972. Pada 1 hari bulan 1 1973 saya menjadi guru terlatih di sekolah menengah kebangsaan Melu Kota Baru, Kelantan. Saya rasa setakat itu dulu, Tuan Moderator. Ulasan panel kita yang kedua ni dia menyentuh saya mensebut begitulah sentuhan seorang guru dan juga jiwa seorang pendidik. Jadi anak-anak sekolah kebangsaan Pulau Capa, dengar sini. Ya, atuk-atuk cerita ni apa dia yang disampaikan tu dengar. Ya. Satu pengalaman yang sangat menarik yang boleh menyentuh dan saya rasa saya terkenang balik di zaman sekolah rendah tu baca sejarah Abraham Lincoln, Presiden Amerika. Sekolah rendah, dah ingat lagi kita dah membaca sampai sekarang ni. Bukan baca masa kita masuk universiti, tapi saya ingat saya baca sejarah Abraham Lincoln pada sekolah rendah. Yang mana seorang Presiden Amerika yang dia susah, hidupnya susah, dia sanggup cari kawan-kawan yang balik daripada sekolah, pergi ambil buku di sekolah, di rumah kawan, balik baca. Kisah ni macam mana cerita Dr. Ishak. Pengalaman itu menjadikan kita seorang yang hebat suatu hari nanti. Saya rasa sentuhan lah. Jadi insyaAllah, okey. Teruskan dengan panel yang kedua. Soalan yang kedua untuk Tuan Haji Ishak, Tuan Haji Rosli. Dalam pendidikan, Tuan Haji telah pun memegang pelbagai jawatan. Tuan Haji telah menjadi seorang yang sangat memahami tentang pendidikan dan juga memantau, melihat tingkah laku, gelagat, tipu helah guru-guru di sekolah dan sebagainya. Termasuklah pegawai di PPD, di jabatan. Kalau jemaah nazir turun ke sekolah, turun ke PPD, jabatan, PPD pun lari. Maksudnya, itu pengalaman Tuan Haji. Jadi sebagai seorang yang begitu berpengalaman dalam bidang ini, apakah cabaran, rintangan yang perlu dihadapi oleh guru-guru zaman sekarang yang dalam keadaan suasana penuh dengan kemewahan, kelengkapan alat dan sebagainya, tetapi kadang-kadang kita lihat kesungguhan, komitmen ataupun sikap guru itu sebagai seorang pendidik, saya rasa masih tidak ada nilai sebagai seorang pendidik. Minta Tuan Haji ulas. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Haji Nur Ihsan. Okey, berbalik pada apa yang panel kedua sentuh dan cerita tadi, background pendidikan, macam mana cabaran dihadapi, memang saya pun turut tersentuh lah. Sebab saya kalau ikut kerjaya lah, ataupun nak jadi apa, nak jadi peguam, atau jadi cikgu, macam mana boleh jadi cikgu ni? Kalau tengok sejarah dia masa selepas STPM lah, kebetulan ada masa lapang masa tu, nak tunggu keputusan nak sambung belajar, saya memohon untuk guru sementara di Sekolah Kebangsaan Pulau Timur. Jadi guru sementara tu, sementara memang sementara. Sebab apa? Sementara mengganti cikgu lain yang bersalin, jadi semata-mata penuh masa lapang. Selepas terima jawatan tu, masuk sekolah berkenaan, ajak bahasa Melayu. Kita pun biasalah ada pengalaman juga sebelum tu. Okeylah, mengajar di sekolah kebangsaan berkenaan 3 kelas. Jadi mulalah masa tu duk bagi latihan karangan apa semua sekali, karangan, pemahaman, latihan tata bahasa semua sekali. Saya nampak murid ni dia susah nak buat kerja. Susah nak hantar buku kerja. Kadang-kadang cikgu bagi tahu hari dulu 3 hari 4 hari baru nak hantar.
Sedangkan rakan-rakan lain tu dah semok habis. Adalah 5-6 orang yang hari-hari hantar lewat. Selalu semok kemudian. Nak buat macam mana? Masa tu saya nampak murid-murid ni, apabila kita bagi tajuk karangan, tajuk yang dia tak tahu background. Saya pun perkenalkah tajuk yang murid berkenan ada letak belakang pengetahuan dan pengalaman. Contohlah, macam menanam padi. Melihat persekitaran yang kita boleh wujudkan keadaan yang menarik, contoh macam permainan. Kita masuk karangan tu benda-benda yang dia alami sepanjang kehidupan dia di rumah. Buat dalam bentuk karangan. Kita bagi panduan semua sekali. Dah habis karangan tu, bagi dalam bentuk macam kata bintang. Bintang 1, bintang 2, bintang. Mula-mula kita nampak macam susah. Rupanya budak minat. Nak kumpul bintang bukan karangan tu. Jadi, hak yang lambat hantar pun cepat hantar. Sebab siapa cepat hantar dapat 3 bintang. Dapat 4 bintang. Jadi biasa cikgu sebelum tu, untuk 1 buku latihan, dekat-dekat sebulan setengah. Saya sebulan, 3 buku latihan. Punya banyak karangan. Dia maksud di sini, apa yang saya dapat simpulkan. Murid ni kita kena faham background dia. Faham background dia, kehendak, kebolehan dan minat dia. Dan kita guna saluran tu untuk bagi kerja rumah. Dia cukup mudah. Nak kumpul bintang punya pasal, boleh siap seminggu 3 karangan. Ada cikgu-cikgu, ni saya dah siap 3, boleh tak bagi 1 lagi? Sebab nak kumpul bintang. Ini saya nampak pengalaman itulah. Dari situlah minat nak jadi cikgu tu tercetus dalam diri sendiri lah. Sambung belajar, terus ambil bidang pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, dapat beasiswa lah. Okey. Berlebih cabaran kerjaya sebagai guru, saya dapat posting di Pekan Pahang, sekolah pertama. Sekolah menengah amat 1987. Masa tu nak pergi ke Pekan tu, alamak, nak lintas itu semua kawasan hutan. Ini tempat jin terajang dah. Pergi seorang-seorang pula. Jadi sampai sana nak cari rumah sewa, memang seorang-seorang lah. Yang bagus itu di sana, sebab apa? Separuh cikgu sekolah tu orang utara. Orang belah paya Kemuti, belah Sembut. Jadi nampak kawan-kawan balik, kita naik semangat lah. Kebanyakan pula lelaki, bujang pula. Jadi sebahagian besar kerja-kerja kurikulum semua bagi pada cikgu lelaki. Dan kerja cukup seronok. Pada wujud keseronokan bekerja, kita tak nampaklah cabaran-cabaran ataupun benda-benda yang susah. Masuk di sini, kali pertama pegang jawatan dapat 3, walaupun guru dapat 13 jawatan. Kita lah guru kelas, guru mata pelajaran, penyerah sekretar 6. Dengan penasihat tu semua sukan jadi penasihat. Masuk di sini dilungguk kita, tapi masa tu yang saya nampak kelebihan, tak ada seorang cikgu pemungut. Sebab apa? Cikgu-cikgu ni muda-muda, semua umur kata dalam 20-an, semangat buat kerja cukup tinggi. Hubungan dengan murid-murid sekolah masa tu ni, kebanyakan murid sekolah bukan kata daripada kawasan taman perumahan, tapi cukup bagus. Munasabah saya yang kecil ni, dia jurulatih rugby. Alhamdulillah, rugby menang peringkat daerah. Masa tu lah, okey. Lepas tu berbalik mai ke Kedah, mula dibagi jawatan sebagai peluang kanan. Masa tu saya banyak terlibat pentadbiran, tapi pengalaman paling besar semasa masuk di Jemaah Nazir lah. Mula masuk 1997, masuk di sekolah 10 tahun, 87 sampai 97, 97 Jemaah Nazir sampai pencen hampir 24 tahun. Daripada jawatan biasa, selepas 3 tahun cepat sikit. Lepas 3 tahun naik timbalan Ketua Nazir Negeri Kedah. Dan tahun 2008 dilantik Ketua Nazir. Apa yang saya dapat ceritakan, kongsi baik di kalangan anak-anak didik kita termasuk warga pendidikan dan kepimpinan. Nazir ni, mindset saya masa mula masuk tu, aku masuk ni memang kawan-kawan lari habis lah. Confirm. Memang orang tak suka lah. Bila saya masuk dalam Jemaah Nazir, macam mana kita nak buat supaya nak ubah persepsi rakan-rakan. Dia sebagai daripada timbalan jadi Ketua Nazir, saya ubah persepsi. Kita buat lawatan ke sekolah, cuba kalih sikit. Daripada bagi laporan benda hak elok semua, kita kalih tengok hak elok dulu. So masa pembentangan, tiap kali pemeriksaan, penilaian, pemantauan, siasatan, cerita hak elok-elok dulu. Dan kepimpinan rasa, oh, rupanya sekolah ni banyak benda-benda hak baik. Murid-murid patuh peraturan, tak ada pelanggaran, cikgu-cikgu tepat masuk pancur masa, cerita yang tu dulu. Dah habis hantu lebih kurang dalam 10-15 minit, mula cerita pelanggaran satu persatu. Yang kita dapat kaitkan dengan kekuatan tadi adalah ruang-ruang kelompangan.
Rupanya dengan cara tu, pihak kepimpinan sekolah berminat. Tak pernah berlaku yang sejarah Nazi, sekolah jemput Nazi ke sekolah. Kalau boleh nak elak, jangan duk main lah. Tapi masa saya tu, Alhamdulillah, banyak sekolah yang tuan free dah minggu depan. Boleh datang ke sekolah saya, banyak benda kita akan bincang sikit. Berlaku di Kedah. Sepanjang saya khidmat, sebagai ketua Nazi, lebih kurang dalam 12 tahun. Termasuk sekolah kan ni Hakim Tih panggil ke sekolah. Jadi saya nampak ini satu perubahan yang berlaku dalam kita nak melihat supaya persepsi pada Nazi bukan semata-mata tukang sekolah nak tengok kesalahan. Dan yang paling ketara saya nampak yang saya rasa boleh ceritakan untuk kongsi dengan beberapa pendidik ialah berkaitan dengan tugasan Nazi. Selain daripada kita memeriksa pemeriksaan penuh macam-macam jenis pemeriksaan, kita menilai, buat penilaian bagi rosak cemerlang, pengetua cemerlang, guru cemerlang. Kita juga memantau peruntukan keuangan, tapi yang paling penting kita melaksanakan siasatan. Siasatan satu benda baru dan kebetulan saya pun sepanjang jadi penyiasat dilantik khas sebagai ketua program penyiasat Zon Utara, merangkap Kedah, Perlis, Penang dan Selatan Perak. Tapi ini benda-benda tak diceritakan. Dan ramai juga kepimpinan yang melibatkan rosak pengetua dan ada yang dah kita ambil tindakan termasuk pegawai PPD, ketua PPD, termasuk timbalan pengarah. Adalah yang kita terlibat dan saya turun sendiri. Kalau melibatkan profil tinggi memang saya akan turun sendiri, rosak pengetua PPD dan juga ketua sektor termasuk timbalan pengarah, saya turun sendiri. Tapi pendekatan saya ni ceritalah tentang seorang timbalan pengarah ni, tak cerita di mana Kedah ke Perlis. Memang ada isu melibatkan dia terlepas cakap. Terlepas cakap ni benda mudah, nampak mudah. Terlepas cakap macam mana? Saya kalau setakat ni, apa je orang minta saya bagi, apa kita nak alang-alang? Masuk di sini ada rosak yang ke jabatan minta peruntukan. Yang datang tu rosak perempuan. Sekolah dia dapat anugerah. Bukan dapat anugerah, dinilai untuk anugerah, kena ada peruntukan lah. Tapi dia pandai tune sikit, jadi timbalan pengarah berkenaan tu, tak apa mama. You jangan pergi jumpa unit kewangan, jumpa saya lah. Saya tahu lah cara macam mana. Dapat peruntukan. Yang rosak lelaki pun nak minta juga lah. Dia buat cara yang sama tapi tak dapat. Tak dapat, marah melompat. Jadi benda tu aduan sampai ke Putrajaya dan saya pergi tanya balik. Rupanya kadang-kadang kita lepas cakap pun ada pihak yang bagi perhatian. Yang tak puas hati dan akan buat aduan. Jadi saya jumpa dia. Bukan siasat, saya panggil dia, ni you dah minum petang, minum pagi. Ada okey, mari sekali kita minum. Tapi dalam masa minum tu, saya buat siasatan. Tanya hak ni, rupa-rupanya, dia terlepas cakap. Bukan dengan niat nak tunjuk kuasa, bukan dengan niat nak tunjuk hebat, tapi terlepas cakap. Dia katakan macam ni, walaupun nampak kecil, tapi impaknya cukup besar. Cuba elaklah. Jangan terlepas cakap sebab pihak yang tak dapat imbuhan, tak dapat benda yang diminta, akan jadikan isu. Samalah dengan 2-3 ketua sektor yang lain. Tapi saya nak cerita satu kes di satu sekolah lah, yang mungkin saya nampak tak dihebahkan, tapi masuklah Metro. Masuk Metro mengatakan guru lempang murid. Guru lempang Jepun. Guru lempang Jepun. Lempang Jepun ni memang biasalah. Dia lempang, budak memesin 2 kali pun jatuh. Berlaku di satu sekolah, satu daerah di Kedah. Saya masa tu kebetulan duduk satu ni di Al-Ustaz lah senang cerita. So Al-Ustaz ni didatangi oleh Tok Wan pada budak berkenaan dan Tok Wan tu tarafnya ayahanda. Fahamlah. Macam mana ayahanda ni orang pengaruh hebat. Dan ayahanda tu datang ke sekolah tu bagi tahu cikgu, cucu saya ni dianiaya ni. Berdarah telinga dia kena lempang Jepun dengan cikgu pendidikan seni. Saya sebenarnya bulan lepas dah menang kes 10,000. Dia gempak rosak tu. Rosak tu pun darah dan naik lah. Petang. Jadi petang tu terus masuk hospital. Esok tu, kebetulan ayah tu datang ke sekolah lagi, nak tuntut tadi. Macam mana? Laporan polis saya dah buat lah. Sekarang cikgu dah bersedia lah untuk bawa ke mahkamah. Jadi rosak ni kebetulan telefon saya, memang ada kawasan tu. Tak apa, okey, ayah dah ada, saya pergi ke sekolah lah. Saya pergi ke sekolah, jumpa dengan ayahanda tadi. Apa cerita? Dia cerita, saya ni lempang semua, cucu saya, cikgu ni tak sabar apa semua, langgar peraturan semua, macam-macam lah cerita. Dia akan ambil tindakan. Dia kalau berlaku kes macam tu, ni warga pendidikan dan kepimpinan, kita nampak di sini,
ayah tu sungguh-sungguh nak ambil tindakan. So kita kena ubah tempat. Saya kata, ada masa free tak? Besok pergi pejabat saya. Kita bincang sikit dan esok datang pejabat saya. Dia senang saya sebab apa? Saya kata macam ni. Tugas ayah dah ni menyelesaikan masalah. Tiap masalah semua dia cuba selesai. Memang sungguh saya memang macam tu lah. Itu dalam kes tadi macam mana? Tak apalah, saya faham apa yang tuan sebut. Saya akan tarik kes balik. Petang tu dia tarik kes balik. Tarik kes balik, selang hari dah ketiga dia berjumpa balik dengan pihak sekolah. Dia mengaku kata dia tarik kes dah. Rosak yang tadi memang tak tahan dah. Dah masuk hospital, keluar petang tu. Dia nampak Alhamdulillah kes ditarik dan tak bawa lah benda tu ke pihak yang lebih tinggi. Jadi pengajaran di sebalik tindakan ini ialah kita kadang-kadang kalau masalah di tempat dalam bilik guru, cuba kita minta keluar. Dan dia kena ada pihak ketiga pula tu selesai. Kalau tak memang tak selesai sebab dia dah menang kes dah sebelum tu. Hak ni kes kedua boleh lagi 10,000. Okey. Jadi itu. Yang kedua, satu kes di satu sekolah juga di mana seorang ustaz tahun 6 tersepak belakang budak. Kebetulan murid ni murid nakal. Masa tu hari ujian. Dia pergi kacau rakan 3-4 rakan yang menyebabkan satu kotak pensel jatuh dan perang satu kelas. Ustaz tak tahan dah. Dah 5 kali tegur. Dia pergi kacau kawan lagi. Dia panggil lah. Kebetulan macam mana kasut dia pakai tu, kasut yang kepala tu tebal sikit. Tersepak punggung, retak di bahagian belakang punggung tu. Orang belakang kan. Dan kesannya budak tu menangis. Dan balik pun sengit-sengit lah. Pak budak tu lah penarik kereta. Orang hebat lah. Dah tahu kes tu selepas 3 hari, datang ke sekolah bawa kawan-kawan yang semua sadar semua. Nak cari ustaz berkenaan. Ustaz berkenaan tak ada kat sekolah sebab bawa budak untuk pertandingan. Jadi berselang sehari tu pun masuk dalam metro juga. Guru ganas. Jadi saya dapat maklumat tu, kita masa tu Nazir ni kelebihannya, ada saya isu tak boleh tunggu arahan. Boleh turun terus. Dan saya turun ke sekolah tu bersama dengan seorang PPD daerah berkenaan. So saya tanya PPD, apa tindakan tuan bagi kes macam ni? Saya cadang nak tukar rusak ni lah. No. You tukar rusak, you cuma pindah masalah. Bukan saya masalah. Saya kata macam ni lah. You panggil parent berkenaan, kita panggil. Panggil datang tu dia dengan singlet dia. Datang isteri dia yang cukup pakai tudung elok, dia pakai singlet. Saya kata macam ni lah. Kita berhadapan dengan parent yang macam ni, kena bagi tahu dia, kalau boleh kita angkat dia sikit. Minta maaf abang lah. Selama ni sibuk dengan dusun, dengan pokok getah yang dekat 10 ekar. Kita angkat dia sikit. Dan dia rasa memang cukup selesa. Sebab apa? Kita akan kena berada di setara dengan dia. Saya terkata macam ni lah. Abang tahu anak abang masa masuk sekolah dulu tak boleh baca. Sekarang tahun 6 antara budak yang akan cemerlang masa UPSR. Hasil apa? Hasil didikan cikgu-cikgu dia. Kita provok dia dan last kali saya terima kasih banyak lah. Memang saya tak sempat tengok anak saya ni. Kalau boleh, kalau macam tu terima kasih banyak dan saya nak tarik balik kes. Hari itu juga kita panggil sarjan polis yang terima laporan dan dia pun dengan senang hati, tak apa, saya akan buat urus dengan pihak pendakwa raya. Sebab kalau nak buat kes mudah, nak tarik kes memang bukan kerja mudah. Tapi dah, sarjan polis datang ke sekolah dan dia sudi nak kerjasama dan kes tu ditarik balik hari berkenaan. Dia isu dia, cikgu yang kata tendang tadi tu memang cukup tak selesa kat sekolah. Malam tu, petang tu nak balik pun dekat-dekat malam baru balik, takut. Nanti parent tunggu kat luar kan. Jadi maksud di sini, dalam hal menangani isu yang macam ni, kita nak tengok kaedah cara pendekatan yang terbaik supaya nanti dapat selesai tanpa melibatkan apa-apa laporan ke mahkamah ataupun ke polis. Jadi ini antara lain yang saya nampak cabaran. Dan setakat yang saya tangani itu semua kes selesai cara dalaman dan tak perlu buat apa-apa laporan. Jadi ini memberi impak yang baik. Ada banyak lah. Tak silap dekat 10 ke 20 kes yang berlaku macam ni dan kita bersih dengan cara elok lah. Tapi ini pun perlu pada kerjasama dan pengalaman di pihak kepimpinan dan warga pendidikan sendiri. Okey, masa. Terima kasih Tuan Haji Rosli untuk pengalaman lah tuan-tuan dan puan warga guru. Ya, apa yang disampaikan oleh Tuan Haji ini dah merupakan kes-kes yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan kita.
yang mana kecuaian dalam kalangan warga pendidik yang akan kembali semula kesalahan itu jatuh kepada guru. Sebab itulah saya sebagai guru besar profesor kalau ikut di Indonesia, ya, selalu berpesan kepada rakan guru-guru perjuangan ini kena memastikan tata cara ataupun tindakan kita tidak kembali kepada kesalahan itu kepada kita. Jadi saya teringatlah dalam masa saya mengaji dulu di bawah Dr. Ishak tahun 2011 ketika saya buat master. Dr. Ishak lah yang menjadi guru saya yang mengajar pada ketika itu. Dan satu kalam yang saya ingat sampai sekarang, Dr. Ishak kata kat kami dalam dewan kuliah, revolusi industri ini akan berakhir. Akan muncul satu lagi revolusi baru, iaitu revolusi digital ini. Betul. My era COVID 2019, 2020, 2021, perubahan mendadak dalam sistem. Seluruh dunia berlaku perubahan. Dan sehingga hari ini, soalan saya, Doktor sebut dulu ni dah berlaku. Saya nak Doktor ulas sikit. Cabaran kepada guru-guru dalam sistem pendidikan digital sekarang ini. Dah semua ada kemudahan dah. Apa lagi cikgu nak? Sila tu ulas dalam masa 15 minit sebagai mengukuhkan satu. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Perubahan tetap akan berlaku. Walaupun kadang-kadang perubahan itu tidak disenangi. You have to accept it. Revolusi apapun berlaku. Di dunia kita ini sudah berlaku 4 kali revolusi. Sekarang dia panggil revolusi industri 4.0. Gaya hidup masyarakat kita sudah masuk ke era masyarakat 5.0 sekarang. Masyarakat apa tu? Masyarakat 5.0 ini ialah masyarakat yang berinteraksi dengan teknologi digital. Bila bermulanya, seperti kata moderator tadi, bila bermulanya? Dulu orang tak sangka. Orang kata, alah apa pembelajaran maya lah, apalah, online lah, apa. Saya masih ingat lagi. Apabila Tun Mahathir menyebut di Dewan PWTC tahun 1990, lebih kurang lah 98, 99, itulah lebih kurang, masa nak melancarkan koridor raya multimedia. Dia sebut suatu hari nanti kita akan belajar melalui online. Orang dalam dewan tu senyum-senyum dan gelak-gelak. Nak gelak kuat tu tak berani juga. Senyum sinis. Tapi apabila berlakunya penyebaran COVID-19, maka pada waktu itu pendidikan mesti diteruskan. How? Bagaimana? Maka mau tak mau, walaupun kita tidak bersedia, kita tak bersedia. Terus terang saya cakapkan, kita tidak bersedia pada waktu itu untuk melaksanakan pengajaran secara online. Sebab kita tak reti. Mengapa kita tak reti? Sebab kita tak cakna kepada perubahan. Ini punca dia sebenarnya. Kita ambil lekeh perubahan. Sedangkan perubahan ini tetap berlaku. Walaupun kadang-kadang kita tidak menyenangi perubahan itu.
Cuba kita tengok benda ni sudahlah. Ni, di tangan kita ni. Adik-adik ada semua ni? Ada? Look. Ada. Zaman dulu, adik. Atuk tak pernah tengok benda ni. Tak tahu nak guna pun. Takut itu. Hanya tahun 2000 sahaja. Tahun 2000. Bukan ayat lebih kurang 25 tahun yang lalu. Baru ada benda ni. Itu pun hak jenis lekeh ya. Tahu tak lekeh? Apa dia lekeh? Koman. Koman tahu? Hak jenis koman boleh ni ya. Hello, apa khabar? Itu saja. Nah, hal lain tak boleh sekarang. Macam-macam kita boleh buat. Ambil gambar boleh. Nak tengok app apa ada? Biasa buka tak app apa nama tu? Khan. KHAN. Biasa tengok tak? Biasa? Roblox ada. Khan Academy. Khan Academy Kids. Balik cari app. Nak mengaji ni. Dulu tak ada. Cik. Menyalinnya je lo. Boleh ya. Lah ni semua ada. Ni. Tengok. Contoh. Nak tengok lagi? Tu dia. Ada banyak apps di sini. Belajar angka. App belajar angka. Ada. Jadi benda ni sekarang ini macam-macam sudah ada. Macam-macam sudah ada. Gunakan untuk belajar. Dunia akan datang. Nak cakap dunia akan datang. Dulu. Dunia akan datang. Saya tidak pernah fikir pun bahawa kereta yang kita naiki hari ini akan bertukar kuasanya. Pernah tengok tak dalam TV ke, dalam Google ke, kereta pandu sendiri? Pernah tengok? Balik ni buka tengok. Type self-driving car. Self-driving car. Type yang tu boleh tengok. Kita boleh duduk atas kereta tu gini. Yang akan berlaku. Sudah ada di Amerika, tapi belum ada di Malaysia. Di Malaysia sekarang yang ada tidak menggunakan minyak petrol lagi. Semuanya menggunakan kuasa elektrik. Sebenarnya siapa yang buat tu semua tu? Ini siapa buat? Siapa? Manusia bagus. Semua manusia yang macam mana? Manusia yang nombor 1 pandai matematik. Siapa dia tak pandai matematik? Tak mungkin boleh jadi juruterah.
untuk mencipta benda-benda ini. Jadi kena belajar matematik. Boleh faham? Boleh faham tak? Jadi kerana itu, isu sekarang ialah isu belajar matematik. Kepada guru-guru, saya nak sebutkan pengalaman saya. Pengalaman saya apabila saya pergi ke sekolah mana tak kisahlah. Saya ada sama ada di Bandar Baru, sekolah Sultan Ahmad Tajuddin sekarang. Lepas tu saya pindah ke sekolah Datuk Panglima Besar, Kulim. Kemudian di sekolah menengah Bidung, Sungai Petani. Balik ke Kelantan, sekolah menengah Tanah Merah. Selepas itu pergi ke sekolah Asrama Penuh, sekolah menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra Pengkalan Cipta. Jadi 5 sekolah saya pergi. Perkara yang pertama yang saya buat, saya pastikan saya buat ujian diagnostik. Saya buat ujian diagnostik, saya pergi. Bandar Baru saya pergi. Saya buat ujian diagnostik tentang membaca. Saya dapati ada beberapa orang tak boleh membaca. Maka saya buat kelas pemulihan. Begitu juga di sekolah menengah Kulim. Sekolah Datuk Panglima Besar. Saya buat ujian diagnostik matematik. Saya dapati ada murid yang tidak boleh membezakan pecahan 1/2 dengan 1/4 dengan 1/8 dengan 1/16 dengan 1/32. Dia tak dapat bezakan yang mana besar yang mana kecil. Bila saya susun je semua salah. Artinya orang ini tidak boleh jadi jurutera. Maka peranan saya ialah memastikan murid-murid ini faham matematik, pecahan. Saya ambil kertas, saya gunting-gunting kertas. Gunting-gunting kertas, gunting 1/2, gunting 1/4, gunting 1/8. Saya tengok, saya susunkan dia yang mana yang besar dan mana yang kecil. Baru dia faham. Begitu juga. Okey. Begitu juga dengan titik perpuluhan. Saya jumpa juga ada masalah ini. Jadi masalah matematik, kalau sekira nak jadi engineer, nak ciptakan bahan-bahan ini, maka murid-murid sekalian kena belajar matematik dengan tekun. Tanya cikgu. Nah, kalau lemah membaca, buat ulang-ulang membaca. Gunakan app yang ada dalam ini. Alright? Jadi, saya rasa banyak kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan untuk menjadikan murid-murid kita ini pandai. Sama ada dalam matematik, sama ada dalam bahasa Melayu, sama juga dalam bahasa Inggeris. Saya sentuh sikit bahasa Inggeris ni. Apabila kita bercakap bahasa Inggeris di sekolah, murid-murid kita dia jadi malu sikit. Fobia. Takut. Malu. Malu kepala bapa hang apa. Bahasa Inggeris bukan bahasa mak bapak kita. Kita boleh bercakap sikit pun. Very good dah. Orang putih langsung tak boleh cakap Melayu. Orang putih tak boleh cakap Melayu. I tell you frankly cakap orang putih lah. Jadi apa nama tu, kita jangan malu. Sebab bahasa Inggeris adalah bukan bahasa ibu bapa kita.
Jadi kita kena usahakan bercakap, latih dan latih dan latih bercakap. Darjah 1, mahirkan 20 vocab dengan 20 ayat yang simple. Hafal. Tidak dalam bahasa Melayu mempunyai sistem ejaan yang sangat sistematik. Bahasa Melayu. BA tetap bunyi ba, BU tetap bu. Tapi bahasa Inggeris tidak. Contoh. Beauty, how do you pronounce beauty? B-U-T. How do you pronounce B-U-T? B. But, how do you pronounce P-U-T? Look, very different sorts of pronunciation, right? The vocals, the sounds of vocals, not consistent in English. Apa susahnya? Bahasa Melayu tak B-A-B-A. B-U-K-A-K, K-I-K, kaki. Pipi. D-A-D-A, H-I-A-H, dahi. Look. Mengapa takut? Ini masalah kita ni sebenarnya. Jadi kalau dalam bahasa Melayu kita bercakap dengan nahu yang tak betul, kita tak ketawa. Tapi dalam bahasa Inggeris kita takut malu. Malu apa? Bukan bahasa ibu bapa kita. So bahasa Inggeris you need practice a lot. You need to practice a lot. Saya percaya you akan pandai. Saya dulu pun sekolah kebangsaan. Kampung. Tingkatan 1 baru saya kenal bahasa Inggeris. Tingkatan darjah 1 sebelum merdeka sampai ke saya darjah 6 tidak ada bahasa Inggeris satu patah perkataan pun. But I still can speak and write in English. Not very well, but quite well. I tell you frankly. How? You need to practice a lot. Itu saja. Tak usah malu lah. Ini sikit-sikit malu. Sikit-sikit malu. Saja pun malu. Patah Melayu kata, malu berkayuh, perahu. Malu berkayuh, sapan, hanyut. Malu bertanya, sesat, jalan. Tak payah malu. Jadi saya surah ini, untuk surah ini, cabaran-cabaran utama sekali kepada guru. You need to be patient. Cikgu-cikgu kena sebab apa? Prasyarat guru ni ada 3 tau. Saya baca ya. Ini penting ni sikit ni, ini penting. Prasyarat guru yang pertama, dia kena mengajar, wajib dah mengajar. Tak ada murid, tak adalah pekerjaan mengajar. Wajib mengajar. Mesti ada murid, guru. Ada murid, ada guru. Kerja guru, mengajar. Itu yang sebetulnya. Pak Haji, soalan rumusan. 1 minit. Soalan dia, adakah Akta Pendidikan hari ini mengongkong kebebasan guru untuk bercakap? Sebenarnya akta ni ialah panduan saja. Akta ialah undang-undang yang mengarahkan kita bergerak ke arah mana. Sepertilah juga planet di dunia ini. Dia berjalan, berputar, ikut laluannya. Kalau planet kita, bumi kita tidak berputar,
maka apa akan jadi? Mengikut laluannya. Apa akan jadi? Kiamat. Itu saja. Baik, terima kasih Tuan Haji selaku moderator, panel yang kedua, dan ulasan yang disampaikan itu saya dapat menepati kehendak warga sekolah, warga guru kita dan anak-anak pun seronok tadi. Tuan Haji tanya macam-macam doktor tadi, nampak respon bagus. Okey, soalan yang terakhir sebagai rumusan. Cuma saya minta Tuan Haji Rosli jawab dalam masa yang sangat singkat. Nak jadi guru Bitara Nadi Negara ni, apa syarat dia? Satu Tuan Haji. Okey, terima kasih. Ni kan macam penduduk. Okey, berbalik sikitlah tambahan untuk anak didik kita modern insan semua ni. Semua nak cemerlang tak? Nak berjaya. Nak jadi orang hebat. Okey. Satu yang perlu dikuasai ialah penguasaan bahasa Inggeris macam Dr. Ishak sebut tadi. Satu yang saya buat, saya buat sendiri untuk anak saya. Sabarlah semua anak-anak. Tiap-tiap hari ambil satu perenggan dalam akhbar Straits Times ataupun The Star. Satu perenggan dan buat terjemahan. Hari-hari. Sehari satu perenggan mungkin dalam 10 ayat, 20 ayat, tiap-tiap hari potong dan buat terjemahan. Dan anak pakcik buat yang tu, dia sekarang adalah guru bahasa Inggeris. Dan alhamdulillah keputusan dalam ijazah pertama pun dia dapat first class untuk bahasa Inggeris. TESOL. Itulah dia punya cara dia buat. So anak-anak balik hari ini cari seorang bahasa Inggeris, sama ada beli ataupun ambil mana-mana, potong satu perenggan, buat terjemahan. Sehari satu cukup. Mungkin 10 ataupun 3-4 ayat pun cukup dah. Itulah amalan. Lama-lama kita menguasai dan boleh buat ayat bahasa Inggeris, boleh buat karangan bahasa Inggeris. Okey, berbalik tadi. Guru Bitara Nadi Negara. Tak lain tak bukan ialah guru cemerlang. Yang memang Nazir pergi nilai. Dalam bahasa mudah lah. Jadi untuk jadi guru cemerlang ada 6 syarat kena penuhi. Cukup mudah. Dan 6 syarat tu dia bukan rahsia. Boleh cerita. Malah untuk ke depan nak panggil saya cakap tengah jam 6 syarat, saya cerita semua boleh. Yang pertama syarat ialah peribadi. Keterampilan kita sebagai guru, maksud di sini percakapan kita, tindakan kita menggambarkan kita adalah warga pendidikan. Dia kena ada beza. Okey. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran. Maksud di sini, kalau kita guru bahasa Melayu menguasai keperluan ilmu dalam bahasa Melayu. Dan kita perlu ada kaedah pendekatan dan konteks kemahiran untuk menyampaikan ilmu secara yang lebih berkesan. Itu pengetahuan dan kemahiran. Yang ketiga, kita perlu ada komunikasi. Maksud dengan rakan-rakan itu perlu berkomunikasi dengan cara yang elok. Kita ada ilmu, kongsi dengan rakan. Kita nak guru cemerlang bukan dijauhi ataupun dipinggiri. Dia guru cemerlang didekati. Dah dapat guru cemerlang kita dapat sebelum ni, kebanyakan sekolah lah. Dapat guru cemerlang tu dia nak bilik khas, nak duk asin, pangkat lebih tinggi kan. Itu tak boleh berlaku. Dah lantik guru cemerlang, dia patutnya dihampiri oleh rakan-rakan untuk kongsi apa kelebihan dia. Maka perlu komunikasi dia kena hebat. Yang keempat, potensi. Kehendak dia untuk lebih maju ke depan, lebih hebat kena ada. Maksud dia nakkan perubahan. Contoh paling utara lah dalam menyediakan rancangan pelajaran harian. Orang rancangan pelajaran harian ni biasa kita kena ada tajuk, kena ada objektif, kena ada aktiviti dan refleksi. Tapi bagi guru cemerlang ni dia kena buat lebih lagi. Kalau sebut refleksi tu, dia punya catatan angka tu jelas. Dalam kelas tu 30 orang, berapa yang menguasai objektif hari berkenaan. Catat angka tu. Supaya benda tu boleh diukur. Pengajaran berkesan, pengajaran yang boleh diukur. Tanpa diukur, tak boleh ukur, itu bukan pengajaran yang berkesan. Itu yang kelima. Dan keenam, dia kena ada hasil kerja. Sumbangan hasil kerja dalam bentuk penulisan, macam kata yang baru ni kajian impak apa semua tu, itu kena ada untuk rakan-rakan lain, rujuk apa kita punya kekuatan dan sumbangan kita, rakan-rakan boleh tumpang sama. So 6 ni cukup mudah. Dan kalau nak detailkan lagi, kita ambil satu masa lain. Saya boleh cerita satu persatu dan kita harap hasil daripada penceritaan ni, maka ramai lagi lah bakal-bakal guru cemerlang wujud di sekolah kebangsaan
Pulau Chapa. Yang perlu ingat ialah guru cemerlang adalah hak guru, bukan hak mana-mana. Kalau tak guna hak berkenaan, cukup rugi. Tidak ada had kuota untuk guru cemerlang. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Rosli atas ulasan dan juga rumusan. Dan untuk yang akhir ini, tetamu kita Tuan Pengarah Tuan Ayub bin Ahmad, Pengarah Institut Aminuddin Baki. Saya selaku moderator pada pagi ini dan tengah hari dah esok ni, sebagai rumusan secara keseluruhan, saya menjemput Tuan Pengarah untuk merumuskan dalam masa 5 minit dan seterusnya merasmikan satu forum yang kita buat pada hari ini dan mengulas sedikit ulasan dan juga pandangan daripada Tuan Pengarah sebagai orang yang berpengalaman dalam bidang pendidikan. Pihak majlis menjemput untuk teruskan menyampaikan ulasan dan merasmikan majlis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum saya terus, anak-anak lenguh ke? Lenguh tak? Okey, kalau lenguh semua bangun. Okey, bangun. Okey. Okey. Okey, jap. Dengar. Lebih 5 minit lagi ya. Okey, tolong angkat tangan kanan. Okey, kita nyanyi sikit. Angkat tangan kanan, kita golek-golek boleh? Okey, angkat tangan kiri. Okey, kemudian bau sikit. Okey, pinggang sikit. Pinggang itu kaki tu. Pinggang kiri kanan. Okey, kaki kanan dulu. Goncang sikit. Goyang. Kaki kanan, kiri kanan ni. Okey, kaki kiri goyang sikit. Okey. Ini nak kedua sikit dah. Tolong angkat tangan semua kiri kanan dua-dua belah, kanan dan kiri. Okey, satu kan, masuk celah-celah tu. Pusing, tolak ke atas. Okey, tolak. Okey, kepala dongak ke bawah. Okey, toleh kanan. Bukan toleh kanan, toleh kepala tu ke kanan, jangan apa. Okey, ke kanan, tengok bawah. Tengok kiri. Okey, saya tarik nafas. Ada bau tak ketiak tu? Okey, saya gurau. Okey, saya balik. Okey, duduk balik. Okey. Dah okey dah? Tunggu orang lain dah. Okey, duduk. Kita kejap je, 5 minit je. Okey, duduk. Okey, duduk. Kalau bau wangi tu okey lagi lah. Duduk. Okey. Okey. Atau sikit lagi. Boleh? Okey, yang depan picit bau yang okey. Picit. Yang depan duduk. Duduk ini. Masyaallah. Okey, pegang bau. Okey, picit. Okey, pusing balik. Pusing. Seronok dia ya. Pusing, picit. Okey, menghadap sini balik. Okey, menghadap sini balik. Alright. Okey, angkat tangan kanan. Okey, tutup mulut. Okey, tengok sini. Tutup mulut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terima kasih Cikgu Ehsan selaku moderator, selaku guru besar Sekolah Kebangsaan Pulau Chapa dan barisan kepimpinan beliau dan seterusnya guru-guru yang saya hormati dan seterusnya tak lupa kepada Dr. Ishak, Sifu,
kemudian Tuan Haji bekas ataupun mantan Nazir Negeri Kedah, dan sebenarnya rakan-rakan daripada SSTP ataupun Air Hitam COE Air Hitam, Center for Excellence, betul Okey, Center for Excellence Air Hitam, dan seterusnya tak lupa kepada Yang di-Ketua PIBG Sekolah Kebangsaan Pulau Campur yang dapat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, ini inisiatif yang baik yang telah pun dibuat oleh pihak pengurusan sekolah bersama dengan guru-guru. Dia tidak boleh bergerak tanpa komitmen guru-guru. Pada sambutan Hari Guru, kita adakan ataupun pihak sekolah mengadakan forum bicara tokoh, yang mana tokoh-tokoh yang memang telah pun memberi sumbangan yang sangat hebat dalam era mereka ketika itu. Dan kita ini adalah generasi mewakili ataupun legasi yang meneruskan apa yang telah dilalui oleh mereka, merintis jalan untuk kita, dan seterusnya kita pula bertanggungjawab memastikan anak-anak pelajar ataupun anak murid yang berada di hadapan saya ini, di hadapan tuan-tuan dan puan ini, meneruskan legasi kecemerlangan pada masa-masa hadapan. Dan sudah pasti je cabaran mereka berbeza dengan cabaran kita, kesusahan mereka sudah pasti berbeza dengan kesusahan kita, dan kemudahan mereka sudah pasti berbeza dengan kemudahan yang kita perolehi satu ketika dahulu. Maka tuan-tuan dan puan perlulah tahu bahawa tugas cikgu memastikan mereka ini bersedia untuk menghadapi cabaran yang lebih dan maha berat berbanding dengan cabaran yang kita lalui dulu. Simple dan sangat mudah. Kalau zaman sebelum ini nak masuk maktab, keputusannya tak bagus sangat, biasa-biasa saja. Sekarang minimum qualification adalah 6A. Jadi bersediakan mereka ini sekurang-kurangnya 6A di peringkat SPM. Dan begitu juga nak masuk universiti, dan first class dulunya 3.30, sekarang dah 3.67 lebih. Sekarang ini jadi first class honors dan sebagainya telah pun meningkat dari masa ke semasa. Jadi tuan-tuan dan puan, para guru yang saya hormati, sebut guru Bitara adalah guru yang sangat-sangat sinonim dengan guru cemerlang, lebih pada orang lain, effortnya lebih pada orang lain, segala-galanya lebih kepada rakan-rakan, dan dia menjadi sumber rujukan kepada rakan-rakan guru lain dan menjadi suri teladan dalam kalangan guru. Dan akhirnya mereka ini boleh diketengahkan, boleh dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin, walaupun guru ini dikatakan sebagai the unsung hero, tapi sebenarnya kitalah yang memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk melahir jurutera, untuk melahir doktor dan sebagainya, nak lahirkan ahli-ahli politik. Dan tak lama nak mengundi ni, nak lahirkan ahli politik dan sebagainya. Sebab di depan kita ini, kita tak tahu siapa nak jadi KSU, kita tak tahu siapa nak jadi KPPM, nak jadi pengarah negeri, nak jadi pengarah IB misalnya, nak jadi ketua polis negara, ketua polis negeri, ketua polis daerah dan sebagainya. Kita tak tahu, tetapi mereka inilah yang saya yakin akan jadi pemimpin hebat. Mungkin tidak daripada sekolah kebangsaan Pekalan di Pulau Campur, mungkin datang daripada sekolah ini. Jadi tugas kita cikgu, saya harapkan sangat mainkan peranan ini dengan lebih bermakna. Bersungguh-sungguhlah, walaupun kita tidak didedangkan, tetapi percayalah keberkatan itu datang dalam konteks anugerah dan kerahmatan Allah SWT yang kita tak dapat. Kadang-kadang kita duduk dalam kawasan penanaman padi ni, kita dapat orang yang tanam padi itu, dia tak tahu lagi hasil padinya berapa. Hasil padinya nak dipotong oleh kilang beras tu berapa, kilang padi tu berapa. Tapi mereka terus bercucuk tanam dan memastikan mereka mempunyai pendapatan dengan harapan diserahkan segala-galanya kepada Allah SWT. Dan bagi kita pula yang ada pendapatan tetap ini setiap bulan, saya pesan juga di staf saya pun saya pesan, masa jadi pengetua pun saya pesan, jangan lupa kita lunaskan zakat pendapatan, iaitu rukun Islam yang keempat. Okey tuan-tuan dan puan, apa yang sekolah buat hari ini. Ucapkan terima kasih atas ulasan yang diberikan oleh doktor dan sebenarnya oleh Tuan Haji, memberi satu celik akal kepada kita, kerana kitalah yang menentukan waris pemimpin pelapis negara yang bakal menjadi pemimpin, dan seterusnya datangnya dari seorang yang bergelar guru Bitara, dan seterusnya menjadi nadi kepada negara kita yang tercinta. Itu saja. Terima kasih banyak. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penutupan forum
bicara tokoh sambutan Hari Guru di Sekolah Kebangsaan Pulau Capa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih. Forum bicara tokoh pada hari ini berakhirlah satu program kemuncak dalam sambutan Hari Guru peringkat Sekolah Kebangsaan Pulau Capa. InsyaAllah mudah-mudahan program seperti ini kita akan teruskan lagi Doktor dan juga Tuan Haji. Mungkin sekolah lain akan ambil alih dan ini adalah hari ataupun sambutan terakhir saya sebagai seorang guru di sambutan Hari Guru peringkat sekolah dan seterusnya. Sekolah yang terakhir mungkin sebelum saya akan menamatkan perkhidmatan pada tahun hadapan iaitu 1/4/2027. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada siaran yang akan datang.